Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, selamat datang ke episod yang ketiga Asyarah. Hari ini insya-Allah tuan-puan sekalian kita akan sambung perbincangan kita, tadabbur kita daripada ayat 21 sampai ayat yang ke-30 insya-Allah. Dan tuan-puan sekalian boleh komen tak setakat ni dua episod yang tuan-puan sekalian tonton pada hari Khamis dan Jumaat hari itu, so far macam mana? Boleh kami dapatkan sedikit feedback macam mana tuan-puan sekalian punya perasaan ataupun mungkin feedback yang tuan-puan sekalian nak berikan. Mungkin ada yang kata kena lebih kuat suara ke, tapi so far setakat saya dengar sendiri pada dua episod yang lepas kita punya audio insya-Allah quite okay. InsyaAllah quite okay. Mungkin ada yang kata ustaz boleh tak sediakan nota? Yang tu kita tengah pertimbangkan. Tuan-puan sekalian boleh doakan. Tuan-puan sekalian boleh doakan. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa aral, kita cuba akan provide. Tapi ini tak janji tuan-puan sekalian. Ini cuma satu hasrat kami. Di setiap habisnya kami punya sesi, kami cuba akan provide tuan-puan sekalian dengan nota. Okay, ini adalah hasrat kami. Tuan-puan sekalian doakan. Okey, nanti mungkin boleh share lah tuan-puan sekalian punya komen. Apa-apa yang mungkin kami boleh tambah baik untuk kita nak habiskan lagi lebih kurang 18 episod ni Hazmi. Kita baru selesai 2 episod. Ini episod yang ketiga. So ada berbaki 18 episod lagi tuan-puan sekalian. So your comments ataupun your feedback sangat berharga lah untuk kami untuk memastikan isu-isu kami punya sesi ini dapat diselesaikan daripada awal supaya tuan-puan sekalian boleh konsisten lah untuk bersama-sama dengan kami sehinggalah ke akhir episod yang ke-20 insya-Allah. Baik tuan-puan sekalian, saya tak nak buang masa, kita cuba nak memastikan kita punya sesi ni tidak terlalu lama supaya tuan-puan sekalian pun boleh fokus juga pada aktiviti yang lain. Tadabbur Center ni kalau boleh tuan-puan sekalian jadikan sebagai one of your activities lah sepanjang Ramadan insya-Allah. Jadi kita cuba tidak mahu ambil masa yang terlalu lama. Kita try to sweet 1 hour dan kita akan habiskan insya-Allah ke 10 ayat yang kita dah sasarkan pada setiap episod itu insya-Allah. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi tuan-puan sekalian, episod hari ini episod yang ketiga dan kita akan cover ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Jadi kalau tuan-puan sekalian ada mushaf, tuan-puan sekalian boleh buka awal-awal cari page 52. Okey, muka surat 52 ayat 21 tu dia berada dekat ayat second last. Okay, ayat second last pada halaman 52. Jadi tuan-puan sekalian boleh ikutilah kami seperti biasa tuan-puan sekalian. Sahabat saya Hazmi akan baca, kita akan terus tadabbur ayat tu lah. So kali ni tidak akan terlalu banyak mukadimah, kita terus sebab kita nak cuba cover semua ayat 10 ayat ni dalam masa tempoh 1 jam insya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, you ready? Jadi kalau tuan-puan sekalian dah ready, kita terus pada bacaan ayat 21 surah Al-Imran. Dipersilakan sahabat saya Hazmi. Tak sempat nak sembang ni sebab kita terus insya-Allah. Ayat 21 surah Al-Imran insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak sebarang alasan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berlaku adil, sampaikanlah kepada mereka khabar gembira iaitu azab yang pedih. Okey, baik tuan-puan sekalian, dalam ayat 21 ini Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan tentang kalau ikutkan tafsir, dikatakan konteks ayat ini merujuk kepada sejarah Bani Israel yang mereka ini ada membunuh nabi-nabi dan golongan orang-orang yang soleh. Punyalah dahsyat kekejaman mereka ni tuan-puan sekalian. Mereka bukan sekadar membunuh orang yang menjadi tonggak penyampai kebenaran iaitu rasul-rasul ataupun nabi-nabi,
bahkan mereka juga membunuh orang-orang yang mengikuti Nabi itu. Jadi ini adalah sejarah. Dan tuan-puan sekalian, kalau kita nak tengok secara keseluruhan, ayat 21 ini antara pengajaran besar lah. Saya terus pada refleksi dan pengajaran. Sebab saya rasa tuan-puan sekalian boleh baca terjemahan. Kita nak terus kepada dia punya refleksi dan apa benda yang kita boleh sama-sama implement dan kita boleh amalkan mungkin dan refleksikan daripada ayat 21 ni. So yang pertama tuan-puan sekalian, antara pengajaran terbesar ayat 21 ini bercerita berkenaan dengan penolakan terhadap kebenaran. Dia akan membawa kepada satu lagi level, iaitulah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang besar yang berlaku pada hari ini tuan-puan sekalian bukan bermula daripada terus buat kezaliman yang besar. So apakah kezaliman yang besar yang ada dalam ayat 21 ni tuan-puan sekalian? Iaitulah pembunuhan kepada orang-orang yang membawa kebenaran. Jadi berlaku pembunuhan itu bukan berlaku secara instan ataupun sudden. Dia bukannya tiba-tiba tercetus, dia terus nak bunuh. Tak. Allah bagi tahu permulaan kepada sebuah kezaliman yang besar, termasuklah membunuh ini, dia bermula daripada yakfuru nabi ayatillah. Dia menolak kebenaran yang datang daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi that's the starting. Jadi segala perkara-perkara yang tak baik yang berlaku dalam hidup ni, sebagai contoh, kita boleh tadaburkan dalam ayat ini, dia bermula daripada asas ataupun perkara yang kita nampak kecil, iaitulah tidak serius untuk nak mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-puan sekalian, kalau kita nak refleksikan apa yang kita sedang lalui di bulan Ramadan ini, sebab itulah bila sebut benda ni kadang-kadang kita sensitif. Kadang-kadang kita kata, apa ni ustaz, nak pelikirkan orang-orang yang baca Quran saja. Saya tak pelikir, tapi tuan-puan sekalian, berdasarkan ayat ini, Allah macam menjentik fikiran kita supaya setiap kali kita berhadapan dan kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena beri perhatian. Kita kena take serious terhadap apa yang Allah nak bicarakan kepada kita. Sebab orang-orang yang mengkufurkan ayat Allah, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia bermula dengan rasa tidak penting nak dengar ayat-ayat Allah punya kefahaman tu. Dia rasa macam benda itu adalah satu choice, satu pilihan. Ada masa macam aku nak tahu, aku akan baca, aku akan ambil berat dan perhatian terhadap maknanya. Tapi kalau tiba-tiba datang rasa macam tak perlu, dia pun rasa macam tak perlu nak ambil manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sedarkan kepada kita, kezaliman yang besar yang berlaku di atas dunia pada hari ini, dia bermula daripada seriusan kita untuk memberi perhatian kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan sekalian, pelantikan kita yang pertama, ambil serius. Kita kena pay attention kepada apa yang Allah sampaikan daripada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu punca kepada ketidakstabilan ataupun kejatuhan sistem keadilan atas muka bumi ini datang daripada hati-hati yang sombong. Jadi that's the source lah. Kenapa berlaku banyak injustice, ketidakadilan kat dunia? Dia datang daripada hati yang sombong. Seperti mana orang-orang yang disebutkan dalam ayat 21 ini, mereka sombong kepada ayat-ayat Allah, mereka tidak mahu memberikan perhatian, maka antara yang collapse yang akan berlaku tuan-puan sekalian ialah collapse kepada sistem keadilan. Jadi bayangkan tuan-puan sekalian, sepatutnya keadilan ini ditegakkan. Keadilan ni tuan-puan sekalian kena faham. Bila saya kata keadilan itu perlu ditegakkan, bukannya saya nak highlight tentang keadilan dari sudut kesamarataan, kan, sistem ekonomi, tetapi yang kita nak highlightkan ialah put something in the right place. Kita meletakkan sesuatu pada tempat dia. Bayangkan tuan-puan sekalian, sepatutnya kalau kamu ini adil, kamu bila dengar apa yang telah disampaikan oleh Nabi-Nabi ini adalah perkara yang benar, maka secara adilnya kamu kena treat orang yang menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar. Tapi tidak, kamu sedang treat dengan cara yang tak sepatutnya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang menyampaikan kebenaran kamu musuhi. Orang yang sedang nak selamatkan kamu daripada azab yang pedih, sebab penutup ayat ni ialah Allah sebut fabashirhum bi'adzabin alim. Nabi-nabi nak menyampaikan kebenaran itu untuk selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tiba-tiba orang nak selamatkan kamu, tapi kamu tak nak sokong misi dia. Kamu tak nak cuba ikut apa yang disampaikan. Berkesudahan, itulah yang dinamakan sistem keadilan itu runtuh. Tak adil itu dengan erti kata, kamu tak letakkan sesuatu pada tempat dia. Patutnya orang nak selamatkan, kamu join dia. Tapi tak, kamu bunuh dia. Kamu memberikan ancaman kepada dia. Maka itulah yang dimaksudkan sistem keadilan yang runtuh, yang berpunca daripada hati yang sombong. Hari ini tuan-puan sekalian, kadang-kadang bukanlah apa yang disampaikan oleh Nabi itu tak betul. Bukan benda yang Nabi sampaikan itu ada kepincangannya. Tetapi yang pincang itu adalah pada hati kita, ego kita, kesombongan kita.
Kadang-kadang hari ni pun yang berlaku dekat social media ataupun dekat mainstream pada hari ini, sudah banyak kebenaran-kebenaran dilambakkan kepada kita, tetapi disebabkan hati kita sombong, maka kita pun tidak meletakkan kebenaran itu di tempat yang sepatutnya. Sepatutnya kebenaran dijunjung oleh kita. Tapi tak, kebenaran direndah-rendahkan oleh kita, dipijak-pijak oleh kita, bukan kerana benda tu tak betul, tapi sebab kesombongan kita. Maka pelan tindakan kedua, tuan-puan sekalian, jauhi sikap sombong ataupun buang jauh-jauh ego dalam hati kita, supaya bila datang kebenaran kita mudah untuk nak absorb, nak serap dan nak ambil pengajaran. Maka ini antara dua refleksi besar lah yang saya boleh kongsikan daripada ayat yang ke-21 surah Al-Imran. Okey, baik. Jadi tuan-puan sekalian, sebelum tu saya nak bagi tahu ada sedikit perubahan format untuk kita punya episod yang ketiga. Jadi kalau tuan-puan sekalian, sebelum ini setiap ayat saya akan jadi key dia, saya akan jadi KOL lah, orang kata key opinion leader. Leader kan? Leader. Tetapi tuan-puan sekalian, untuk kita nak memastikan dia punya time tu kita boleh jaga dan tidak terlalu melerit. Jadi saya punya plan kali ini untuk episod ketiga, dan kita cuba bawa untuk episod yang onward, tengok macam mana feedback. Untuk setiap ayat, seorang je akan jadi KOL dan dia akan habis kat situ. Dan untuk next ayat, dia akan bergilir. So nanti contoh untuk ayat 22, Hazmi akan baca dan dia akan jadi KOL untuk ayat tu. Melainkan kalau ada benda penting lah untuk ditambah, perlu dicelah, baru kita akan celah. Kalau tak ada, kita akan just biarkan Hazmi akan ambil ayat 22, lepas tu saya akan ambil 23. Jadi macam seorang je yang akan berbicara untuk satu ayat tu. Sekadar untuk kita tidak mahu, walaupun seronok benda ni dibincangkan dan dipanjangkan, tetapi kita cuba nak try to jaga masa tu supaya tidak terlalu lama. Sebab saya faham tuan-tuan sekalian, di bulan Ramadan ini ada banyak aktiviti, maka kita kalau boleh nak raikan semua, tak nak FOMO dalam kita punya misi untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tapi yelah, kita try to meraihkan interest dan mungkin kekangan yang ada pada kita punya audience pada waktu ini, insyaAllah. Jadi untuk ayat kedua, Hazmi akan baca dan Hazmi akan tadaburkan, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan beroleh penolong. Okay, Ustaz. Kalau kita nampak ayat ke-22 ini, kalau kita nak nampak kesinambungan ni Ustaz kan, kita tahu bahawa antara perkara yang berlaku sebelum orang tersebut melakukan perkara yang besar, iaitu pembunuhan itulah, iaitu mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Maka dekat sini secara tidak langsung, pertama sekali memang kalau sesiapa yang membunuh para nabi itu adalah satu dosa besar dan mereka akan dihukum, dan bukan sekadar dihukum, pahala kebaikan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tapi untuk kita relatekan pada zaman ni Ustaz, pembunuhan dia berlaku dalam dua aspek. Yang pertama, pembunuhan secara fizikal lah. Maksudnya pembunuhan yang kita tahu ada banyak kes pembunuhan berlaku. Tapi yang kedua sekali, ini pembunuhan yang tanpa kita sedar kita buat. Iaitu kita buat character assassination. Pembunuhan karakter. Ramai dalam kalangan kita bila kita menggunakan social media, dan social media ni bahaya sebab kadang-kadang kita terlampau memilih pihak Ustaz. Maksudnya kalau kita suka ustaz ni, kita tak suka ustaz lain. Kita suka mufti ni, kita tak suka mufti lain. So tanpa kita sedari, walaupun kita ada berbeza pandangan dengan ustaz dan mufti, tapi ada benda yang mereka bawa itu sebenarnya sesuai dan juga adalah sesuatu kebenaran. Dan disebabkan mungkin kita menutup kebenaran tu, yakfuruna bi ayatillah, kita telah melakukan satu perkara yang sangat besar, iaitu orang tu cakap benda betul, tapi kita ni tak boleh percaya ni. Ni sekian-sekian, kita meletakkan label kepada seseorang itu. Dan itu yang berlaku kepada para nabi dahulu juga, seperti mana Nabi SAW dan juga Nabi Isa, Nabi Musa AS. Sebelum itu telah diberikan character assassination supaya menutup jalan ataupun pintu untuk orang nak dengar. Sebab tu Nabi SAW dipanggil sebagai sahir, kahin, kan, dan pelbagai jenis pelbagai jenis tomahan supaya orang tak dengar apa yang dia nak sampaikan. Maka orang ni bila mana dia cakap perkara itu Ustaz, mungkin dekat dunia dia dapat benefit, maksudnya followers dia mungkin bertambah ataupun kepuasan hati dia bertambah.
tapi nescaya kebaikan yang dilakukan ataupun bahkan keburukan dia itu akan menimpa dia balik sewaktu dia berada di hari akhirat. Dan ayat ini diakhiri wama lahum min nasirin. Dia tidak akan dibantu, kan, mungkin dia disokong dibantu di dunia, tetapi sewaktu dia di akhirat dia akan berada dalam keadaan yang serba kekurangan dan juga serba tidak ada apa-apa keupayaan untuk membantu diri dia. So dia adalah sesuatu benda yang sia-sia Ustaz, kan. Sebab sepatutnya kita perlu memberi peluang, walaupun orang itu mungkin kita tak suka, tapi dalam sudut kebenaran kita sentiasa perlu memberi ruang dan peluang. Dan inilah yang dipanggil sebagai, orang panggil hati yang betul-betul terbuka untuk menerima kebenaran itu. Dia akan sentiasa lihat kepada kebenaran, bukan semata-mata kepada sesuatu individu lah. So itu adalah antara benda yang menarik lah tentang ayat ke-22 ni Ustaz. Nice, insyaAllah. Boleh Dato' kita beralih kepada ayat 23 Hazmi. InsyaAllah kemas lah tadi Hazmi punya rangkuman. Dia sesuai, kalau kita inlinekan 21 dengan 22, pentinglah untuk membuang kesombongan dalam hati tu. Betul. Sebab tu Hazmi kata beri ruang untuk orang bercerita kebenaran dan kita kena sambut lah benda itu, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan sekalian, kemas untuk ayat 22. So far kita tuan-tuan sekalian, kita macam berselang-seli macam tu supaya tidak terlalu lama dan tuan-tuan sekalian tidak terlalu overload dengan terlalu banyak maklumat dan juga terlalu banyak example. So kita terus kepada points dan pengajaran pada ayat tersebut. Okay, tuan-tuan sekalian, maklumlah tuan-tuan sekalian, episod 3 ni memang saya akan banyak interact dengan tuan-tuan sekalian supaya kita kena pastikan untuk episod 4, 5, 6 sampai habis tu kita go with efficient punya methods lah. Okay, insyaAllah. Okay. So tuan-tuan sekalian, saya sangat hargai your shout out, your in the comments untuk kita tambah baik kualiti. Nak kata podcast ke? Boleh lah podcast semua sekalian. Ala-ala podcast ni, insyaAllah. Okay, Hazmi, verse 23. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling sambil menolak kebenaran. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam ayat 23 ini saya rangkumkan pada 3 pengajaran besar dan pelan tindakan yang boleh kita usahakan daripada pengajaran ini. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, Allah menyebutkan dalam ayat ini satu pengajaran kepada kita semua. Ilmu yang tidak didasari dengan ketundukan, dia tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Sebab itu kalau hari ini kalau kita belajar sesuatu semata-mata untuk nak menaikkan taraf hidup kita ataupun untuk nak dilihat hebat di mata masyarakat, dia tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita. Bahkan mungkin boleh menjadi satu aset untuk dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihinakan orang tersebut. Sepatutnya orang yang berilmu ni dimuliakan, tetapi ada orang yang mempelajari ilmu tapi untuk nak dilihat hebat semata-mata untuk kepentingan duniawi dan nafsu semata-mata, orang sebegini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin pertama tuan-puan sekalian, saya punya pelantikan kita yang pertama berdasarkan ayat 23 ini, ikhlaskan niat dalam kita mempelajari sesuatu. Sebab bila tak ikhlas boleh berlaku seperti apa yang disebutkan dalam ayat yang ke-23 ini. Orang Yahudi walaupun dah ada ilmu tuan-puan sekalian, tetapi dia masih lagi tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan sekalian, pelajaran kedua kita boleh dapat daripada ayat 23 ini ialah pentingnya wahyu menjadi neraca yang tertinggi. Sebelum balik pentingnya wahyu menjadi neraca yang tertinggi. Sebab apa tuan-puan sekalian, dalam ayat yang ke-23 ini Allah bagi tahu walaupun orang Yahudi ini telah diberikan kitab Taurat, tetapi akhirnya tuan-puan sekalian, dia tidak menjadikan wahyu itu sebagai hakim untuk menentukan apa yang mereka buat itu betul ataupun salah. Patutnya kalau kita telah mengambil kitab suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya adalah daripada Allah, maksudnya apa yang ada dalam kitab itu adalah pemutus. Dia akan menjadi absolute saying yang perlu kita pegang dan perlu kita beriman akannya.
Tetapi bayangkan Yahudi ini, tuan-puan sekalian, orang Yahudi ini, walaupun mereka dapat Taurat, tetapi dia orang tidak beriman kepada apa yang ada dalam Taurat itu. Dia orang claim mereka ada knowledge, mereka claim mereka ada ilmu, tetapi ilmu yang mereka ada itu tidak menjadikan hakim dalam diri dia. Dia tidak menjadikan itu sebagai rujukan untuk segala keputusan-keputusan yang mereka nak buat dalam hidup. Jadi tuan-puan sekalian, kena jadikan kita pada hari ini, kalau di sudut kita, bukan Taurat lah tapi Al-Quran, kita kena jadikan Al-Quran sebagai pemutus segala apa konflik yang berlaku dalam hidup kita. Ataupun apa jua confusion, kekeliruan yang berlaku dalam hidup kita, tuan-puan sekalian, kita kena kembali kepada Al-Quran. Dan sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Imran juga kan, Nisa ni, yang fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kita bertelagah tentang satu perkara, tuan-puan sekalian, kata Allah, kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Jadi apakah salah satu maksud kembali kepada Allah dan Rasul? Iaitulah kita kembali kepada Al-Quran untuk mencari jawapan yang absolut kepada segala kekeliruan yang berlaku dalam hidup kita hari ini. So kalau Quran tidak menjadi pemutus, tuan-puan sekalian, dalam hidup kita, maka kita nak ambil apa ni? Kan? Sebab Allah berbicara dengan kita, tuan-puan sekalian, melalui Al-Quran. Maka Allah bagi tahu apa ketetapan untuk kita lakukan dekat dunia melalui Al-Quran. Maka kita kena rujuk. Sebab itu, tuan-puan sekalian, akhirnya Al-Quran ini perlu menjadi satu sultanin mubin, satu hujah yang tidak boleh dikalahkan dan tidak boleh dipatahkan oleh mana-mana pihak. Sebab itu dah disebut oleh Al-Quran. Tak boleh kita kata ada pahaman lain, ada benda yang lebih rasional daripada apa yang Quran nak bicarakan. Tak berlaku macam tu. Okay? Jadi itu adalah poin kedua. Dan yang terakhir, tuan-puan sekalian, pelajaran ketiga, Allah nak bagi tahu kepada kita semua, tuan-puan sekalian, bahawasanya masalah utama manusia pada hari ini bukanlah kurang ilmu. So kalau kita tengok ada masalah-masalah berlaku, sama ada masalah sosial ke, masalah sesama manusia ke, tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu masalah-masalah yang berlaku tu bukan semata-mata kurang ilmu. Sebab saya masih ingat lagi, Azmi dan Sina betul sekalian, masa belajar PQS, PSI, Pendidikan Quran Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiyah masa zaman kat sekolah dulu, biasalah kalau kita exam tu, tuan-puan sekalian, kalau tanya apakah pengajaran, bukan pengajaran, apakah punca kepada keruntuhan akhlak yang ada dekat dalam kalangan manusia pada hari ini. Kadang-kadang antara jawapan yang selalu menjadi pilihan pelajar-pelajar ialah kurangnya ilmu agama. Perasan tak kita selalu bagi jawapan tu? Bila tengok masalah-masalah berlaku, kita punya jawapan bagi persoalan punca kenapa berlaku, kita akan kata kurang ilmu agama. Tetapi hakikatnya, tuan-puan sekalian, di akhir zaman dengan capaian ilmu makin mudah, bagi saya bukan kita kekurangan ilmu. Manusia di akhir zaman ni, bagi saya lah, tuan-puan sekalian, mereka bukan kekurangan ilmu. Tapi yang lacking di akhir zaman ini ialah hati yang tunduk. So kita ada crisis of heart pada hari ini. Bukan krisis knowledge, tapi kita ada krisis hati yang sangat bermasalah. Kan? So disebabkan hati yang ada krisis dan bermasalah ni, tuan-puan sekalian, yang tak nak tunduk kepada ilmu yang mereka pelajari, maka terhasillah manusia-manusia yang berkiblatkan logik, berkiblatkan berkiblatkan nafsu. Kan? Logik lah terutamanya, tuan-puan sekalian. Sebab dia rasa macam kalau dia belajar ilmu sekalipun, patutnya ilmu tu mencerahkan, tetapi tak, dia meragui ilmu tu. Sebab apa? Sebab dia rasa macam semua benda kena meet dia punya logik. Semua benda mesti kena ikut apa yang dia rasakan betul bagi dia, bukan pada apa yang knowledge tu bagi tu betul. Sebab Quran ni, tuan-puan sekalian, bukannya turun dalam keadaan dia kena fit kehidupan kita. Dia bukan dia kena sesuaikan dengan kehidupan kita. Kita yang kena sesuaikan dan kita kena fit kehidupan kita dengan Al-Quran. Bukan Quran ikut kita, kita kena ikut Quran. Bukan Quran tunduk pada kita, kita kena tunduk pada Quran. So masalah kita pada tuan-puan sekalian bukan knowledge tak ada. Quran ada banyak knowledge, ada banyak ilmu. Tapi masalah terbesar di akhir zaman ni ialah hati. Hati yang tak tunduk kepada Allah khususnya lah. Jadi tuan-puan sekalian, pelantikan kita, tuan-puan sekalian, kena usahakan amal-amal yang boleh membersihkan hati. Antaranya sedekah, antaranya tuan-puan sekalian disebutkan tadabbur Al-Quran. Maka itulah amalan-amalan yang boleh membersihkan hati, supaya bila hati kita bersih, tuan-puan sekalian, kita tidak jauh daripada matlamat ilmu itu.
Matlamat ilmu ialah untuk menundukkan manusia. Tapi kalau makin belajar ilmu, makin banyak ilmu tapi makin sombong, kita makin lari daripada matlamat keilmuan itu sendiri. Maka mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kita always on the right track untuk kita sentiasa mendapatkan manfaat ilmu dengan sebenar-benar tujuan, bukan dijauhkan daripada tujuan kita mendapatkan ilmu itu sendiri, insya-Allah. Itulah sedikit tuan-puan sekalian tadabbur untuk ayat 23. Okey, kita boleh transfer dan kita boleh teruskan, kita boleh terus kepada ayat yang ke-24 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Hal itu adalah kerana mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari sahaja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Baik Ustaz. Tadi kalau kita tengok pada ayat yang ke-23, bagaimana sikap orang-orang Yahudi kan terhadap kitab Taurat, bagaimana mereka bukan sekadar ilmu cukup, maksudnya ilmu mereka banyak, cumanya mereka melakukan beberapa perubahan yang sangat-sangat fatal ataupun sangat-sangat kritikal lah, mematikan terus. Dan antara benda yang menarik Ustaz di dalam ayat ini, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan qalu, ini bukan satu perkataan yang Allah ada-adakan, tetapi ini adalah satu dialog dan juga perkataan yang mereka sendiri mengatakan, iaitu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Alah, kita duduk nanti biarlah masuk neraka pun kan. Kita duduk neraka pun beberapa hari pun. Dan dekat sini kalau kita baca contohnya daripada sudut pendapat ulama tafsir kan, ada yang mengatakan mereka ada satu kisah di mana mereka telah menyembah lembu, patuk anak lembu Ustaz kan, selama mana Nabi Musa AS pergi untuk meninggalkan mereka ambil Taurat kan. So mereka hitung, okey, kita masuk neraka tu selama kita berapa, 40 hari lah lebih kurang kan. Kita orang menyembah lembu selama 40 hari. Selama 40 hari je lah kita duduk kat neraka, lepas tu kita keluar lah. So ini adalah satu bentuk cara orang-orang Bani Israel dan sebahagian daripada perangai Bani Israel yang bukan sekadar pada zaman Nabi Musa, tapi hatta sampai sekarang Ustaz, iaitu perangai suka mengubah sesuatu benda ikut suka hati. Bukan dia ada ilmu, cuma disebabkan mungkin dirasa terlampau mulia ataupun dirasa kita ada hak untuk nak ubah something, maka dia buat sesuatu yang dipanggil sebagai yaftarun kan, kita boleh ubah suka hati kita. Dan ini adalah satu benda yang kita perlu elakkan Ustaz, iaitu kita tidak boleh main-main dengan ayat-ayat Tuhan ataupun hukuman-hukuman Tuhan. Terutamanya zaman sekarang, Al-Quran ramai orang tadabbur Ustaz. Ramai orang cuba untuk tadabbur dan sebagainya. Inhiraf dia pun banyak agak. Dan inhiraf sangat banyak. Penyelewengan. Sampai kalau kita baca dekat threads Ustaz, Masya Allah Ustaz, kalau kita baca kat situ kan, bagaimana pendapat orang suka hati cakap ayat Quran tentang ini, tanpa ada ilmu. So itu sangat penting Ustaz. Bukan sekadar kita perlu ada ilmu, tapi ilmu itu perlu sahih. Dia perlu berlandaskan sesuatu yang sahih. Dan bukan setakat itu, kita punya sikap kita. Sebab kadang-kadang ada orang yang belajar ilmu, tapi sikap dia terhadap ilmu tu dia buat sambil lewa. Mungkin disebabkan dia rasa, aku ada kemampuan, maka aku boleh buatlah apa-apa sahaja kan. So ini adalah salah satu perangai Bani Israel yang kita perlu elakkan, supaya kita tidak jadi mereka yang sesuka hati membuat hukuman, sesuka hati nak letakkan diri dekat mana, sedangkan yang lebih penting sebagai seorang Muslim kita berusaha, tetapi yang tentukan hukuman dan sebagainya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey, baik. Jadi ayat 24 ini mengingatkan kepada kita supaya jangan pelikirkan Quran lah. Betul itu lah. Kesimpulan dia. Dan betapa dahsyatnya perlekeh yang mereka buat dalam ayat 24 ni sehingga tahap boleh bermain-main dengan neraka tu. Dan feeling okay to enter hellfire. So itu adalah satu benda yang bagi saya lah mengetuk kita punya minda sedar
rupa-rupanya sampai tahap melampaunya manusia yang nak menyeleweng Al-Quran ini, sehingga tahap boleh rasa berani masuk neraka pun berapa hari je. Betul. Jadi ini adalah satu kebimbangan kita nak topaskan supaya Satu lagi Ustaz. ya. Mereka menggunakan perkataan mas. Mas ni sentuh je. Kok neraka tu bagi Neraka dia macam sentuh je. Dia tak rasa apa-apa. Macam kita sentuh api sikit lah. Macam tu. Allahu Akbar. Sebab kebimbangan tu sekalian, ayat ni kenapa saya rasa terpukul sangat dan tiba-tiba rasa macam nak explain sikit, kerana benda ini adalah satu perasaan ataupun satu feeling manusia yang sudah tidak ada rasa bersalah untuk nak mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah kita menjadi golongan-golongan sebegitu. Sebenarnya ayat ni terbukul juga kepada para asatizah yang sudah tidak ada rasa bersalah. Yang penting orang angguk kepala bila aku cakap pasal ayat Quran, yang penting orang setuju bila aku sampaikan ayat Quran, so it's okay. Kan aku dah tak perlu nak ambil kisah, aku dah sampaikan dah dalam tempoh yang tertentu, so dia tak perlu nak ambil kisah pada nak memastikan keabsahan kepada ilmu ataupun kepada apa konteks yang disampaikan daripada Al-Quran yang sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena pergi pada ayat 25 insya-Allah tuan-puan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan akan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi ataupun dirugikan. Okey, baik tuan-puan sekalian. Ayat 25 ini nadanya nampak lebih tajam, lebih keras, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila tengok dalam ayat 24 sebelum ini, nampak hati manusia yang memperlekehkan ayat-ayat Allah ni macam kering sangat ni. Itu tak istilah hati kering. Macam tak ada langsung takut kepada apa yang boleh berlaku kepada mereka kalau mereka mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat 25 ni Allah datangkan dalam bentuk istifham dalam bentuk persoalan, bagaimana hal ataupun bagaimana keadaan kalau keadaan mereka kalau kami himpunkan mereka pada hari kiamat nanti. Jadi macam Allah tidak bagi tahu straightforward apa yang mereka akan kena, tetapi Allah bagi tahu cepikir dengan perangai macam ni agak-agak dekat akhirat nanti ataupun dekat kiamat macam mana rupanya. Jadi Allah bawa kita berfikir, rasa-rasanya Allah nak minta kita sekian, contoh dengan tindakan tertentu, dengan disiplin tertentu, Allah nak kita macam tu. Ataupun Allah nak minta kita buat A sebagai contoh. Tapi yang banyak manusia buat bukan A. Banyak manusia buat, teman-teman yang mempelekehkan ayat Allah ni, dia buat B. So agak-agak Tuhan suruh A, kau buat B. Tak payah cerita pasal apa yang bakal mereka dapat dekat akhirat. Kau fikir sendiri. Apa yang bakal orang yang Allah suruh buat A tapi buat B ni akan terima dekat akhirat. Adakah Allah kata, aku suruh buat A tapi kau buat B, okey aku maafkan, aku akan redha dengan kamu walaupun tak ikut cakap aku. Mana ada macam tu. Ikut logik tuan-puan sekalian, hatta di bulan Ramadan ni, katakan si isteri minta si suami minta si suami belikan tepung pelita. Banyak contoh tepung pelita tuan-puan sekalian setakat ni kan. Beli tepung pelita dekat bazar Ramadan. Tiba-tiba bawa balik bukan tepung pelita tuan-puan sekalian, bawa balik tepung bukan tepung, bawa balik pelita nak bakar dekat depan rumah. Kan tak kena tu. Kan tak ada tuan-puan sekalian, bila mana kembali ke isteri bawa pelita bukan tepung pelita. Mungkin dia silap dengar kot, Allah Alam tuan-puan sekalian. Tapi logik lah tuan-puan sekalian, macam takkanlah si isteri kata terima kasih abang belikan pelita. Mana ada. Mestilah dia akan argue kenapa beli macam tu. Mesti akan ada satu tindakan yang menunjukkan tanda tak selesanya dia pada asal minta tepung pelita tapi dapat pelita. Walaupun tak pernah berlaku lah kot. Biasanya orang beli bazar Ramadan jarang beli pelita. Dan tak ada orang jual pelita. Ni contoh nak bagi faham. Takkan ada orang senang bila mana disuruh buat benda sesuatu tapi tak ikut. Same goes to Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan kalamnya untuk manusia bertindak dengan disiplin yang betul tapi tak buat apa yang telah digarispandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bertanya kepada sekalian kita sebenarnya, agak-agak apa nasib mereka? Dan apakah nasib mereka yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini adalah satu panggilan muhasabah lah. Okay, panggilan muhasabah. So kalau ikutkan tuan-puan sekalian, ayat ni dia ada 3 dimension lah. Ada 3 kesedaran yang Allah nak sedarkan kepada kita. Ni belum refleksi lagi, tapi mohon kepada understanding di ayat. Yang pertama, Allah nak bagi tahu betapa ayat 25 ini membuktikan akhirat tu pasti. Akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Itu yang pertama. Sebab ada cerita pasal wawufiyat, itu menggambarkan satu statement benda yang pasti akan berlaku. Lepas ni saya akan explain apa itu kalimah
wa wufiyat situ. Yang kedua Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian, amal peribadi akan menentukan nasib. Maksudnya Allah bukan tentukan nasib by takdir semata-mata, bukan semata-mata aku dah design macam tu kau kena macam tu, tak. Amal peribadi kita akan menentukan macam mana nasib kita dekat akhirat. Sebab tu ada elemen makasabat. Bukannya Allah bagi tahu wa wufiyat kullu nafsin wa hum la yuzlamun, tapi sebelum di antara sebelum Allah sebut wa hum la yuzlamun, Allah sebut dulu kalimah makasabat. Allah akan balas apa yang kamu kerjakan. So Allah takkan balas benda yang kita tak buat, tuan-puan sekalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-puan sekalian, kita belajar kesedaran yang penting juga dalam ayat 25 ini ialah berkenaan dengan keadilan Allah tu dia mutlak. Maksudnya tak adalah keadilan Allah tu boleh dipertikai. Kalau manusia punya keadilan, definisi keadilan pun tuan-puan sekalian boleh dipertikai. Tapi kalau keadilan Allah, ianya adalah sesuatu yang tak boleh dipertikai sebab ianya adalah sesuatu yang mutlak dan tulen. Sebenarnya tuan-puan sekalian, itu adalah daripada kita belajar daripada statement wahum la yuzlamun. Okey. So apa refleksi dan tadabbur yang kita boleh hasilkan daripada ayat yang ke-25 ini? Allah bagi tahu tuan-puan sekalian, hari ini tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu hari di mana semua manusia pasti akan dibalas dan tak ditinggalkan walau sedikit pun. Sebab itu kalau tuan-puan sekalian tengok pada kalimah wawufiyat tadi, wufiyat dari sudut bahasa bermaksud dibayar penuh, cukup, tanpa kurang. Anda faham tak? Contoh macam saya pinjam daripada Hazmi RM5. Maka bila saya bayar balik tuan-puan sekalian RM5 Hazmi tu yang saya pinjam, maka itulah maksudnya wufiyat. Maksudnya dibayar cukup dan penuh. Bukannya bayar, saya hutang Hazmi RM5, saya bayar RM2, 10 sen sampai cukup RM5. Itu bukan wufiyat. Wufiyat ni berapa banyak yang dihutangkan, banyak itulah yang akan dibalas secara one shot. Bukannya dibalas secara sedikit demi sedikit, tak ada. Dalam hal ihwal membalas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan balas mereka dengan tak apalah kita bagi sikit-sikit, bagi teaser. No. Kalau banyak itulah manusia lakukan, tuan-puan sekalian, dosa dekat muka bumi ni, Allah akan balas sebanyak itu juga tanpa dilewatkan ataupun ditangguh sedikit demi sedikit pun. Dia akan dibalas semuanya. Termasuklah tuan-puan sekalian orang yang buat kebaikan. Orang yang buat kebaikan, tuan-puan sekalian, kan tak syok kalau patutnya aku dapat banyak ni. Contohlah aku dapat amount sepatutnya 100. Tapi di saat tengah excited dapat 100 ni, tiba-tiba dapat diberikan RM1, kan tak syok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau untuk ahli syurga pula, satu, Allah pasti akan bayar penuh tanpa ditangguhkan sedikit pun kebaikan kepada dia, bahkan Allah gandakan lagi kebaikan-kebaikan untuk ahli syurga. So itulah yang dimaksudkan kata Allah Subhanahu Wa Taala wa wufiyat. Maksudnya dibayar penuh tanpa dikurangkan sedikit pun. Cukup, penuh dan tanpa dikurangkan. Itulah maksud wufiyat. Tapi Allah akan balas yang wufiyat tu pada apa? Maka sahabat, apa yang kita buat. Jadi sebab itulah tuan-puan sekalian, pada hari ini tindak tanduk kita, ni refleksi dan pelan tindakan, tindak tanduk kita, amal kita pada hari ini tuan-puan sekalian akan dihisap oleh Allah. Dan bila saya sebut hisap tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar dihitung dan dikira banyak sikit. Dia bukan sekadar berakhir dengan banyaknya kebaikan, sikitnya keburukan. Banyaknya keburukan, sikitnya kebaikan. Dia bukan sekadar nak bagi tahu banyak ataupun sikit. Tapi benda yang dinisbahkan banyak ataupun sikit itu akan dibalas. Sebab maka sahabat akan wufiyat. So itu adalah benda yang kita boleh pelajari dalam ayat 25. Dan yang terakhir tuan-puan sekalian, bila cerita pasal Allah tak zalim, maksudnya apa tuan-puan sekalian? Segala ketetapan Allah itu absolute. Maksudnya tidak boleh diingkari dan tidak boleh diragui tuan-puan sekalian. Sebab itulah kalau kita baca ayat-ayat lain, ada cerita berkenaan dengan mereka minta butter kan. Kalau boleh nak hukum aku ni, jangan hukum aku seorang, minta hukum orang tu. Tapi Allah kata, tak, aku dah ambil kira dah semua benda tu. Untuk nak tetapkan hukuman kamu sekarang, aku dah ambil kira dah semua orang-orang yang kamu duk sebutkan kena bertanggungjawab ke atas dosa yang kamu lakukan. Benda tu dah diambil kira belaka dah. Maksudnya di saat ada orang meragui adil ke Allah punya ketetapan, tidak akan berlaku sebegitu. Sebab Allah bila menetapkan sesuatu, semuanya adil. Bahkan sebagai penutup, dalam pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, jazaa'a wifaqa. Bila aku balas sesuatu kepada manusia, benda itu bersifat wifaq. Tahu tak wifaq ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Wifaq ni maksudnya adalah agree. So dalam situasi di hari kiamat nanti tuan-tuan sekalian, bila dibalas seseorang manusia itu, manusia tidak akan berkata no dan disagree. Semua balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan bersifat agree by all people yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia kita mungkin ada kepetahan berbicara, akan debate, akan minta
some discount ataupun akan minta pertimbangan pada satu ketetapan. Tapi dekat akhirat tuan-puan sekalian, apa yang telah Allah tetapkan itulah yang sebenar-benarnya. Maka ayat 25 muhasabah untuk kita tuan-puan sekalian, nak buat apa-apa pun, the point is fikir akhirat. Fikir akhirat. Jangan sekadar kamu berkepak dekat dunia, kamu dapat pengiktirafan ataupun sokongan masyarakat dunia sampai kamu lupa yang ada satu lagi yang kamu kena endah dan kamu kena risaukan, namanya akhirat. Sebab tu 25 ni bercerita pasal akhirat untuk kita sedar dan kita sentiasa beringat-ingat. Wallahu alam. Okay, boleh terus kepada ayat yang ke 26. Ini ayat yang popular tuan-puan sekalian. Ayat 26 ini. Silakan Hazmi. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada sesiapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau menarik kekuasaan daripada sesiapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan sesiapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan sesiapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan kekuasaan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Okay? Jadi kalau kita tengok pada ayat ini Ustaz kan, dan ayat ni macam Ustaz cakap lah sangat popular dan famous. Maksudnya bukan sekadar kita baca, tetapi kalau kita baca Al-Ma'thurat ada kan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Cumanya sebenarnya ayat ini sebenarnya melambangkan ataupun memberikan kita gambaran apa yang kita telah bincang dalam ayat-ayat sebelum. Sebab antara masalah utama orang ataupun Bani Israel dulu adalah mereka nak mengawal pelbagai perkara. Salah satunya adalah mereka cuba nak mengawal siapa yang layak jadi Nabi ataupun siapa yang layak jadi ketua. Yang tu dah berlaku peristiwa Talut dan Jalut kan. Mereka nak, kalau boleh dalam kalangan orang yang dah ada, kenapa kena bagi dekat Jalut, Talut ni Ustaz kan? Talut kan, kenapa bagi dekat Talut ni siapa? Contoh. Dan kalau kita baca di dalam sejarah Nabi SAW, ada satu ayat Quran yang menggambarkan antara salah satu kenapa orang kafir Quraisy tak menerima Nabi SAW adalah disebabkan kedudukan Nabi SAW. Dan ayat ini, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Kenapa? Betul. Dalam ayat ke 31 rasa 31. Kenapa Al-Quran ni tidak diturunkan kepada lelaki yang berasal daripada dua tempat yang hebatlah pada waktu itu kan. Yang pertama daripada Mekah dan juga daripada Taif. Kenapa orang tak daripada kalangan orang macam tu kan? Jadi Rasul dan jadi Nabi. Betul. Maka dekat sini Allah explain, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kerajaan ataupun pemilikan tu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada siapa yang Allah mahu berikan. Maka kita tak ada, maksudnya disebabkan mungkin antara perkara yang kita perlu kawal diri kita adalah kita cepat untuk menilai seseorang tu kan. So dia ni tak sesuai. Sebab zaman sekarang ni kalau kita nak tahu apa maksudnya seseorang itu adalah berdasarkan hanya tengok dia punya posting semata-mata. So kita nilai okey dia ni tak okey. So dia tak boleh jadi ketua, dia tak boleh jadi itu. Sedangkan kita tak tahu selagi mana kita tak beri dia peluang. So kita berada dalam satu zaman yang cepat sangat menilai. Kita menilai orang secara luaran ataupun kita menilai orang pakai baju tak betul, okey. Kita tak boleh ambil dia just sebagai macam itulah. Tapi dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala juga bukan sekadar Allah memberikan kerajaan, tetapi wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah akan memuliakan seseorang tu dan Allah akan menghinakan seseorang itu. Dan ini adalah satu refleksi yang sangat penting Ustaz, kerana kita hidup dalam zaman yang mana kita nampak agama kita ataupun Islam itu sering dihina oleh orang-orang barat contohnya kan. Contoh apa yang berlaku di Palestin.
mereka menghina orang-orang Palestin, mereka rasa bahawa bila mana mereka berkuasa, mereka boleh lakukan apa-apa sahaja. Sedangkan itu mungkin pada luarannya kita akan nampak tak ada masalah. Maksudnya mereka rasa tak ada masalah mereka nak kawal sebuah benda. Tapi pada waktu yang sama, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala menghabiskan ayat ini dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang tempoh yang Allah bagi kekuasaan itu pada manusia lama. Tapi sebenarnya itu adalah tempoh yang Allah bagi sekejap je. Contohnya, kalau kita nak bandingkan tempoh 100 tahun sekarang dengan 100 tahun yang lepas, kita rasa kita berada dalam 100 tahun tu lama. Tapi kalau kita belajar sejarah, kita tengok kenapa sekejap sangat lepas zaman ni. Sangat-sangat sekejap Ustaz. Sebab tu kita sendiri walaupun dalam keadaan apa yang berlaku di Palestin contohnya ataupun apa yang berlaku di negara umat Islam dan sebagainya, kita rasa macam kenapa berlaku macam ni? Tapi sebenarnya ia adalah satu cara Allah nak menunjukkan, yang pertama sekali, dalam keadaan kita tidak mampu buat apa-apa ataupun dalam keadaan kita lemah ni, siapa yang kita bergantung? Adakah semata-mata kepada manusia ataupun kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? So antara pengajaran penting kat sini adalah jangan kita pernah bergantung kepada manusia semata-mata. Kita perlu sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di dunia kita dihina Ustaz, tapi wa tu'izzu man tasha. Di akhirat kelak, seperti mana Ustaz explain tadi, ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah akan beri semua perkara yang kita lalui itu, contohnya musibah ujian yang kita lalui, ada pahala je sendiri. So jangan rasa macam semua perkara yang berlaku di dunia ataupun dalam kehidupan kita ni adalah satu perkara yang sia-sia, dan kita perlu optimistik. Allah Subhanahu Wa Taala mengawal semua perkara. Allah tahu apa yang ada di langit. Ni ayat seterusnya lah. Allah tahu apa yang berlaku sekarang, apa yang berlaku lepas. Dan ini adalah sesuatu motivasi bagi kita supaya kita tidak terus kecewa, supaya kita tidak terus lemah semangat. Kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, seperti apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sangat singkat, satu golongan ataupun satu kumpulan yang dianggap lemah sebelum perang Khandaq Ustaz, mereka diserang bertubi-tubi, tapi akhirnya mereka keluar menjadi satu golongan yang sangat-sangat hebat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita, insya-Allah Ustaz. So ayat ni sangat powerful lah untuk kita reflect banyak perkara. So sesuai dengan popularnya ayat ni jugalah. Betul. So tuan-puan sekalian kena always remember yang kemuliaan, kehinaan itu ditetapkan oleh Allah, bukan semata-mata kita berharap kepada acknowledgement daripada manusia. Sebab acknowledgement daripada manusia tentang hina dan mulia ni subjektif. Tapi Allah sendiri adalah pemilik segala ilmu dan pemilik segala ketetapan kemuliaan dan kehinaan. Dialah yang paling layak menentukan siapa yang nak dihinakan dan siapa yang akan dimuliakan, insya-Allah. Okey, baik, terus kepada ayat yang ke-27 tuan-puan sekalian. Ayuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati, dan engkau keluarkan yang mati daripada yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Okey, baik tuan-puan sekalian, saya terus kepada pengajaran besar ayat ini. Yang pertama, Allah beritahu kepada kita dalam ayat 27 ini tentang perubahan hidup ni di bawah aturan Allah semata-mata. Saya ulang balik. Perubahan hidup di bawah aturan Allah semata-mata. Apa yang saya maksudkan? Sebab bila ayat ni dimulakan dengan tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, ada cerita berkenaan dengan bagaimana Allah memasukkan malam dalam siang dan Allah masukkan juga siang dalam malam. Saya bila baca ayat ni, tuan-tuan sekalian kata macam, so powerful Allah nak bagi tu tentang maksud perubahan.
Sebab hari ini manusia banyak yang dia tahu tentang benda yang betul dan dia ada rasa keinginan untuk berubah. Macam kita di bulan Ramadan ni tuan-puan sekalian, bila kita tahu apa yang baik, apa yang perlu kita usahakan di bulan ini, kita ada rasa macam I need to change. Aku kena tinggalkan bad habits aku sebelum daripada Ramadan. Jadi ramai yang nak berubah, ramai yang cuba untuk berhijrah di bulan ini. Tetapi tuan-puan sekalian, antara kesilapan mereka-mereka yang nak berhijrah ni ialah mereka suka mengambil pendekatan hijrah yang instan. Mereka nak segera, mereka nak cepat. Lalu mereka sudah menyalahi dan mereka sudah menjadi orang yang terlalu tergesa-gesa sebenarnya dalam perubahan itu hakikatnya. Sebab Allah bagi tahu, hatta benda yang paling besar berlaku dekat dunia namanya peralihan malam dengan siang pun, Allah tidak melakukan perubahan malam dan siang itu secara sudden, bukan secara berlaku drastik. Perasan tak tuan-puan sekalian, siang nak jadi malam, Allah tidak terus jadikan dia macam total blackout terus. Dia bukannya tengah cerah, pap dihilang terus cahaya. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit menghilangkan cahaya supaya datangnya malam untuk kita nikmati. Jadi sama juga tuan-puan sekalian, daripada malam nak jadi siang, Allah tidak jadikan daripada malam yang gelap terus jadi pap bercahaya. Dia sedikit demi sedikit Allah masukkan cahaya itu supaya jadinya siang. Maka kalau sebesar itu pun kata Allah, aku datangkan dalam bentuk yang beransur-ansur kejadiannya, takkanlah perubahan hidup kamu nak expect benda tu berlaku secara instan. Takkan benda tu nak kena berlaku secara tiba-tiba dan mengejut. Jadi seperti mana berlakunya peralihan yang sangat sistematik, malam siang, siang malam, maka hidup kita dalam nak berubah atau puaskan juga kena sistematik dan kena mengamati proses itu. Dia tak boleh berlaku secara mengejut. Ini antara benda kita pelajari dalam ayat 27. Dan yang kedua, yang terakhir tuan-puan sekalian, kalau saya nak fokus kepada ayat yang watarzuqu man tasya'u bighairi hisab, maksudnya Allah nak bagi tahu kepada kita bahawasanya bab rezeki ni dia tidak terhad kepada apa yang kita fikirkan logik. Anda faham tak maksud saya? Contoh macam hari ini bila kita sebut tentang pemberian rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita faham, kalau aku usaha ni, contohlah kita bekerja, kita berusaha dengan kita bekerja atau puaskan di satu company, maka rezeki yang aku akan dapat dengan usaha dan kerja ini ialah gaji. So itu logik kita. Dan aku kerja, aku makan gaji, aku bekerja daripada pagi sampai petang, capai KPI yang telah ditetapkan oleh company, maka aku layak dapat gaji. Maka gaji itu ialah rezeki daripada usaha aku tadi. Secara sekilas pandang kita nampak betul lah, sebab dia dah kerja, surat tawaran pun bagi tahu itulah dia kena buat dekat tempat kerja dan dia layak dapat gaji sekian-sekian. Maka kita faham sebegitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila bercerita bab rezeki ni tuan-puan sekalian, bighairi hisab, bermaksud dia bukan sekadar apa yang kamu fikir dan apa yang kamu hitungkan. Tapi Allah boleh bagi rezeki yang kamu sendiri pun tak jangka dan tak sangka-sangka. Sebab itu di tempat kerja ni tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita nampak atas surat tawaran kita nampak okey, kerja sebagai jawatan sekian, KPI sekian, gaji sekian. Tapi betul tak, kadang-kadang kita sendiri merasai ada banyak lagi rezeki lain yang Allah berikan lebih daripada atas kertas surat tawaran yang kita terima. Mungkin barangkali datang ke office puaskan, kita rasa tak sabar nak datang office setiap hari. Sebab apa? Sebab mungkin persekitaran yang sangat membantu, persekitaran yang tidak toksik. Kita rasa macam kawan-kawan kita sangat supportive, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semata-mata mengejar dunia. Maka dalam satu rezeki yang kita nampak atas paper, atas surat tawaran, tapi ada rezeki-rezeki lain yang Allah berikan. Jadi sebab itu jangan mengukur rezeki ni dengan apa yang kita buat dan apa yang kita rasa layak untuk kita dapat based on apa yang kita buat. Sebab Allah punya rezeki ni wasi', dia luas. Jadi berdasarkan ayat 27 ni tuan-puan sekalian, dua perkara yang saya nak tuan-puan sekalian berikan perhatian. Yang pertama, bab perubahan, jangan instant. Yang kedua tuan-puan sekalian, jangan limitkan makna rezeki itu. Termasuklah Ramadan ni tuan-puan sekalian, jangan limitkan makna rezeki dengan erti kata aku mesti kena bekerja untuk nak cari duit untuk beli makan. Tuan-puan sekalian, kita sendiri tengok depan mata kita, ada je orang yang tidak ada pendapatan, mungkin pendapatan yang sedikit, tapi alhamdulillah tuan-puan sekalian, dengan semangat membantunya orang Malaysia kita pada waktu ini, setiap hari ada iftar dekat surau dengan masjid, memberikan bantuan untuk orang yang tidak ada kemampuan untuk makan. Jadi di sini kita belajar jangan kita letakkan limit pada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, jika Allah boleh menukar malam jadi siang, siang jadi malam, apa yang membuatkan kita rasa hidup kita ni tak boleh nak berubah tuan-puan sekalian? Sebesar itu boleh berubah. Takkan kita yang lagi kecil daripada kejadian malam dan siang tidak boleh berubah dalam hidup kita pada hari ini, insya-Allah. Itulah sedikit tadabbur untuk ayat yang ke-27.
kita terus pada ayat 28 tuan sekalian. Sebab insya-Allah nampaknya macam kita try tu jaga masa, tapi insya-Allah tuan sekalian tak lama dah tuan sekalian. Tinggal lagi 3 ayat je lagi. 28, 29, 30. Okey tuan sekalian, silakan Hazmi ayat yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, nescaya dia tidak akan memperoleh apa-apa pun daripada Allah, kecuali kerana siasat menjaga diri daripada sesuatu yang kamu takutkan daripada mereka. Dan Allah mengingatkan kamu akan diri siksanya dan hanya kepada Allah tempat kembali. Okay? Jadi Ustaz, kalau kita tengok ayat ni secara surface dia macam menjelaskan something yang obvious lah kan. Maksudnya sebagai seorang Muslim, yang perlu diutamakan adalah kita perlu berdamping ataupun memilih orang yang Muslim lah. Dan kalau kita baca dengan lebih mendalam pendapat-pendapat ulama tafsir kan, ayat ni banyak maksudnya banyak tafsiran dia. Antara salah satunya adalah bukan sekadar ayat yang pertama sekali adalah ayat ini adalah pada situasi zaman Nabi SAW yang di mana waktu itu hubungan orang Muslim dengan orang kafir dalam satu hubungan yang sangat-sangat fragile ataupun sangat-sangat rapuh lah, iaitu peperangan berlaku antara mereka kan, waktu peperangan. So waktu peperangan itu kita kena pilih side lah Ustaz. Maksudnya kalau kita nak pilih side, kita tak boleh nak berkawan ataupun mengambil peluang untuk berada di pihak sana. So kita perlu pilih orang Muslim. So dekat sini kita boleh nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk kalau nak jadikan seseorang itu sebagai rakan yang betul-betul awliya, maksudnya bukan sekadar melindung tetapi mereka memberikan manfaat, maka kita perlu memilih orang-orang yang Muslim terutamanya. So itulah antara sebab dia adalah bila mana kita memilih seorang itu Muslim, dia akan awliya ni bukan sekadar melindung Ustaz, tetapi memberikan kita faedah, memberikan kita peluang untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So dekat sini daripada kita, maksudnya dengan arti kata ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita memilih circle yang betul. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memilih orang yang benar-benar mampu untuk membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang kita cuba usahakan pada bulan puasa ni Ustaz, pada bulan Ramadan. Lagi-lagi bila mana kita ada peluang untuk join mana-mana circle, mana-mana tadarrus ataupun mana-mana channel, aktiviti yang sesuai. Banyak. Maka kita perlu sentiasa jadikan aktiviti pada bulan Ramadan ni bukanlah aktiviti yang jauh daripada Tuhan. Tetapi kita perlu mencari awliya, kita mencari mereka yang sentiasa membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perubahan yang berlaku seperti mana Ustaz cakap, perubahan yang berlaku ni takes time, satu. Yang kedua, kita perlu pastikan perubahan itu berlaku bersama-sama. Bila kita berubah bersama, dia lebih mudah daripada kita ubah seorang-seorang. Setuju. So, sebab tu kita kena pastikan dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bersahabat. So itu adalah supaya kita ingat bahawa bila mana orang yang kita berkawan tu bukan sekadar dia mengingatkan kita tentang Tuhan, tetapi dia mengingatkan kita tentang apa balasan kalau kita jauh daripada Tuhan. So itu adalah sesuatu yang sangat penting, kita boleh ambil action plan daripada ayat ke-28 ni Ustaz. Kalau saya jelas sikit bawah seminit, maksudnya ayat 28 ni macam nak remind kita, yelah tadi bila ayat 27 cerita pasal perubahan. Betul lah tadi saya kata kita kena be in the process, tidak terlalu laju, tetapi why not kalau kita jumpa satu circle yang boleh mempercepatkan perubahan tu. Betul. Kan, maksudnya bukanlah be in the process
always means that kita ni always slow dalam perubahan. Tapi ada ketika tuan-puan sekalian, bila kita jumpa a right circle, tuan-puan sekalian, kita boleh speed up our change, our perubahan, our hijrah, dan dia akan lebih menyebabkan kita konsisten. Sebab kita bukan berubah seorang-seorang, kata Azmi tadi, kita berubah sama-sama. Sebab we have to admit that, tuan-puan sekalian, sometimes bukan sebab kita ni tak nak berubah dan bukan sebab orang tak nak berubah, tapi kita kena akui surrounding sometimes, tuan-puan sekalian, dia memberikan dorongan kepada orang itu boleh konsisten atau untuk berubah ataupun tidak. Surrounding juga, tuan-puan sekalian, boleh menyebabkan orang itu berulang melakukan perkara dosa itu berkali-kali. Jadi nice idea, tuan-puan sekalian, dan sangat beautiful Allah Subhanahu Wa Taala mengenakan ayat 27 dan ayat 28. So 29 saya akan cerita apa ni. Jadi Hazmi, alalang tu saya dah sebut 29 tu, boleh kita bacakan ayat 29 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, baik, tuan-puan sekalian, ringkas untuk ayat 29 ini. Ayat ni macam nak bagi tahu kepada kita, setelah ayat-ayat sebelum ada cerita berkenaan dengan ahwalul akhirah, Allah mengetahui apa balasan untuk akhirat. Lepas tu ada cerita berkenaan dengan apa yang berlaku pada malam dan siang. Lepas tu ada cerita berkenaan dengan banyak benda-benda yang eksternal, yang besar-besar, kan, menghidupkan sesuatu yang mati dan sebagainya. Lalu Allah kata, di saat kamu rasa Allah itu berkuasa untuk handle big things yang bersifat luaran dan tampak pada zahir, Allah kata benda yang dalam hati kamu tu pun dalam pengetahuan aku. So ilmu aku bukan mencakupi benda-benda besar yang kamu nampak gah di luar, tetapi ilmu aku juga mencakupi what inside your heart. Jadi apa yang dekat dalam hati kamu juga aku mengetahui. So kamu tak boleh nak sembunyikan apa-apa. Itu fakta yang disebutkan dalam ayat 29. Dan yang lagi menarik, tuan-puan sekalian, bila kita tahu Allah itu mengetahui apa yang dekat dalam isi hati kita, so kita mungkin bertanyalah, setahap mana Allah mengetahui? Tuan-puan sekalian, level Allah mengetahui hati kita ni, even benda tu ada pada lintasan pun Allah dah tahu. Sebab benda yang memang sudah sedia ada dalam hati, yang tu sah-sah Allah tahu. Tapi benda yang nak terlintas, yang bakal terlintas ataupun yang terlintas, walaupun dia tidak bertakhta di hati, bertakhta kan, walaupun dia tidaklah, bila terlintas tu dia menetap dan bertakhta, Allah kata yang lalu sat tu pun Allah tahu. Dia macam ni lah, kita rasa macam geram dengan seseorang, ataupun kita rasa macam kita tak puas hati dengan seseorang, benda tu terlintas, sap. Walaupun benda tu dia pergi, dia gone away after that, tuan-puan sekalian, tapi yang terlintas tu pun Allah tahu. Kan, walaupun dia tak ada dekat situ permanently, walaupun benda tu dah tak ada dekat situ dalam tempoh yang panjang, dia lalu sekejap, dia macam split of second pun Allah tahu apa yang dekat dalam hati kita, yang terlintas itu. So that's how powerful Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang dekat dalam hati kita. Jadi mungkinlah bila kita baca ayat ni, apa benda yang kita kena tadaburkan, yang kita boleh usahakan untuk berubah. So yang pertama, tuan-puan sekalian, bila kita dah tahu tak ada benda yang kita boleh sembunyikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, so stop hiding. Dah tahu tak disembunyi, kan, apa guna kita, contoh kalau kita main permainan sorok-sorok dengan kawan-kawan kita dalam satu bilik kecil, tuan-puan sekalian, ada seorang tu dah jumpa tempat spot yang paling susah nak dijumpai, dan akhirnya ada orang tahu, ada orang pernah menyorok kat situ dan akhirnya dijumpai. So kita nak sorok kat mana? Kan dah tak boleh, tuan-puan sekalian. Melainkan kita decide menyorok tara mana pun, memang situ je tempat menyorok dia, dan dia memang confirm akan dijumpai. So hakikatnya, tuan-puan sekalian, menyorokkan sesuatu daripada Allah dah memang tahap takkan pernah berlaku langsung boleh sorok. Yang kedua, memang sentiasa akan dijumpai. So di seluruh hati, tuan-puan sekalian, kalau dah tahu dah tak boleh sembunyi sesuatu daripada Allah, apa yang kita boleh buat ialah bukan sembunyikan lagi, bukan cuba lagi untuk sembunyikan, tapi yang kita boleh buat ialah bersihkan hati itu. Dah tahu tak boleh sembunyi, so buatlah sesuatu yang menguntungkan bila Allah boleh figure out sesuatu dalam hati kita. So biarlah bila Allah tengok hati kita punya lintasan, hati apa yang bertakhta, yang meraja dekat dalam hati kita tu, bila Allah tengok, biarlah last kali bila Allah tengok tu, kita akan dapat tunjukkan bahawasanya apa dalam hati saya adalah benda-benda yang baik. Sebab tu bila mana kita mati, tuan-puan sekalian, yang akan dinilai dan akan ditengok ialah hati kita. Allah kata bila kita kembali kepada Allah, Allah nak tengok atallah biqalbin salim. Hati kamu ni sejahtera ataupun tidak.
Jadi sebab itulah sibukkan diri untuk bersihkan hati. Bukan sibukkan diri mencari cara untuk sembunyikan lagi sesuatu yang memang tak akan dapat kita sembunyikan daripada hati kita ataupun daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dalam pengetahuan dia. Itulah pengajaran dalam ayat 29. Okay, ni boleh kita pergi pada ayat yang terakhir insya-Allah. So just nice Tuan Puan sekalian, saya rasa kali ni punya episod tidak terlalu panjang. Hopefully straightforward macam ni Tuan Puan sekalian rasa okey. Kita straight kepada dia punya understanding, value, kefahaman dan refleksi. Supaya dia terus go with the flow lah. Tuan Puan sekalian pun sempat dan senang nak mencatat kan pada setiap pengajaran bagi setiap ayat yang kita bincangkan dalam siri 10 ayat satu hari ni insya-Allah. Okey, ayat yang terakhir insya-Allah daripada surah Al-Imran verse 30. Episod yang ke-3. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapat balasan atas kebaikan yang telah dilakukan dan ia dihadapkan kepada mereka, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antaranya dengan hari itu dan Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Okey, Ustaz. Jadi ayat ke-30 ni dia berakhir dengan satu pesanan bagi kita semualah. Iaitu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala apa yang ada di langit, segala apa yang di bumi, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa isi hati kita. So akhirnya semua perkara itu berlaku di dunia dan semua tindakan kita di dunia itu akan diberikan ataupun dihadirkan kepada kita pada hari akhirat kelak. Dan kita tahu ada dua golongan Ustaz. Yang pertama orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang memahami Al-Quran, yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Kan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita ataupun peneman bagi dia pada hari akhirat. Kalau golongan ini memang dia akan berada dalam keadaan memang sangat-sangat nyaman Ustaz kan. Tenang kan. Dia tak gopoh ataupun dia rasa macam hari akhirat merupakan hari yang sangat-sangat tenang bagi dia. Tapi ada satu lagi golongan yang kalau boleh kita nak elakkan ni Ustaz, iaitu tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Golongan ini mengharapkan, awaddu ni maksudnya bersungguh-sungguh. Macam memang benda yang dia nak sangat. Anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Moga-moga hari itu adalah hari yang sangat jauh dengan kita. Kan? So apakah golongan ini Ustaz? Wa ma amilat min su'. As-su' dekat sini kalau kita fahami perkataan su' tu sendiri adalah satu bentuk yang ma'rifah specifically. Dan kita tahu antara pandangan para ulama tentang as-su' itu adalah antara dia adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Orang-orang yang melakukan kekufuran terhadap Al-Quran itu sendiri. So orang-orang ini mereka mungkin dekat dunia rasa macam aku buat sesuatu perkara itu best lah. Tapi bila time dekat akhirat, boleh tak kalau kita anjakkan sikit masa, aku tak sedih lagi lah, aku nak buat baik. Kan? Rupa-rupanya perkara yang dilakukan dekat dunia itu dia rasa baik, tapi sebenarnya benda itu sangat buruk bagi dia. So dekat sini kita akan lihat betapa pentingnya Ustaz untuk kita be mindful dengan tindakan kita. Sebab dekat sini dah ada dua perkataan, ma amilat min khair, ma amilat min su'. Kita perlu sentiasa hadir dengan tindakan kita. Kita kena rasa setiap tindak tanduk kita itu sama ada baik ataupun buruk, jadi efek dia. Janganlah bila mana kita rasa sekarang best, tapi dekat akhirat kelak kita rasa boleh tak kalau kita tangguhkan. Sedangkan benda tu tak boleh tangguhkan. Satu, bagi kita lah Ustaz pada bulan Ramadan ini kan, Ramadan mengajar kita untuk rasa apa yang kita lakukan iaitu ibadah.
Sewaktu kita berpuasa, kita perlu rasa puasa itu bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga puasa ini mengajar kita tentang erti bersyukur, erti bersabar. Dan setiap kali kita rasa erti itu adalah khair. Manakala perkara yang kita lakukan, contohnya kemungkaran yang kita lakukan, kita kena rasakan itu adalah sesuatu yang sesuatu yang buruk bagi kita, dan bukan sekadar buruk bagi kita di dunia, tetapi juga di hari akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala menamatkan ataupun mengakhiri ayat ni, wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, maksudnya di dalam agama kita ni bukan sekadar satu peringatan kepada kebaikan saja, tetapi kita perlu ingat tentang ke azab ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Seseorang muslim dia akan ada dua motivasi. Yang pertama, dia melakukan sesuatu perkara tu untuk mendapatkan syurga. Dan yang kedua, yang dia mengelakkan sesuatu perkara itu untuk mengelakkan neraka. So itu adalah double motivation, Ustaz. Macam kita sendiri dalam dunia, kenapa kita nak pass exam? Yang pertama sebab kita nak dapat markah best lah kan, ataupun dapat apa-apa beasiswa ke apa. Yang kedua, tak nak kena marah dengan mak ayah. So dia adalah double motivation. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bukan sekadar berita baik saja, bukan sekadar syurga saja, tetapi ada neraka bukanlah tujuan untuk menakutkan semata-mata, tetapi untuk memberikan motivasi bagi kita untuk menambahkan pahala kita, kerana Allah Subhanahu wa taala merupakan raufun bil ibad, iaitu Tuhan yang sangat-sangat penyayang, yang sangat kasih kepada hamba-hambanya yang al-ibad, yang benar-benar menjadi seorang hamba yang tahu segala tindak tanduknya akan dinilai dan sentiasa berwaspada dengan tindak tanduk dalam setiap perbuatan yang dilakukan di dunia, insya-Allah. Cantik Azmi bila sebut tentang be mindful tu, kan? Sebab hakikatnya dalam ayat 30 ni, sebagai penutup ringkas daripada saya tuan-tuan sekalian, ayat ni kalau ikutkan mereka ni, kalau perasan lah kan, ayat ni bila Allah sebut tentang siapa buat baik, Allah tak sebut pun macam mana keadaan dia. Dia macam kita tahu dah tuan-tuan sekalian, orang yang buat baik ni confirm dia akan tenang. Sebab tu Allah kata tiap-tiap seseorang yang mendapat apa saja kebaikan yang telah dikerjakan, lepas tu dia macam, kalau ikutkan secara ayat ni, dia kata muhdara saja, kan, sedia untuk dibentangkan. Itu je keadaan yang diceritakan. Tetapi untuk orang-orang yang melakukan perkara yang tak baik, Allah sebutkan macam mana dia nakkan amalan dia ketika itu. Allah kata kalau orang yang buat tak baik ni, Allah kata kalau boleh, dia orang ni, Allah kata dia orang ni sentiasa nak kalau boleh amalan tu dijauhkan. Dalam arti kata tuan-puan sekalian, mereka yang telah melakukan perkara yang tak baik dekat dunia, dia orang sendiri pun jijik dengan amalan yang mereka buat dekat dunia dulu. Dekat akhirat tu lah, masa dekat akhirat tu, dia orang jijik dengan amalan yang mereka buat. Jadi be mindful bermaksud kita kena sentiasa meletakkan rasa kejijikan kepada dosa-dosa dan maksiat pada hari ini. Bukan semata-mata kita buat benda tu kerana Allah, tetapi kita kena ada rasa jijik. So jangan dia macam tadilah bila Azmi kata double motivation. Jadi kita mengelakkan dosa bukan semata-mata sebab Allah larang, tapi sebab benda itu kita sendiri pun jijik bila tiba satu masa untuk kita lihat balik benda yang kita buat. Jadi cubalah merasakan kejijikan kepada dosa, supaya di situlah antara motivation kita untuk menjauhkan diri. Sebab tak ada orang yang nak mendekat kepada benda yang busuk, pada benda yang jijik. Jadi inilah antara mindful yang kita boleh capai juga tuan-puan sekalian dalam Ramadan. Seperti mana anda nampak orang yang makan di siang hari di khalayak ramai itu adalah perkara yang jijik, maka kita juga kena merasakan buat dosa yang lain tertutup pun jijik, sebab itu adalah perkara yang dimurkai oleh Allah juga. Bukan sekadar Allah murka kalau kita ni makan di siang hari depan orang, tapi kalau kita tak salat, orang tak tahu pun Allah murka juga. Jadi hakikatnya kejijikan terhadap dosa ni kepada kesemua dosa. Betul. Bukan pada benda yang dipaparkan dan dipamerkan kepada khalayak. Dan akhirnya tuan-puan sekalian, Allah kata yuhadzirukum, berhati-hatilah dalam hidup. Sebab orang yang tak berhati-hati ni dia akan selalu cenderung kepada nak melakukan benda yang seronok sekejap, tetapi last sekali baru tahu lah jijik rupanya benda ni. So itu antara benda yang kita boleh pelajari lah tuan-puan sekalian daripada ayat yang ke-30. Ustaz, tadi ada kesilapan. Bukan tersebut su ni bukan makrifah, dia adalah nakirah. Sebenarnya saya nak celah juga tadi. sebab tadi dalam fikiran
ayat makrifah, sebab makrifah sepatutnya ada alif lam. Ada alif lam, betul-betul. Tapi Dia ini adalah nakirah. Sebab tadi mungkin saya cuba nak faham, mungkin ada poin saya terlepas pandang kan. Min su, adakah disebabkan kalimah min dekat situ Bukan. menjadi faktor kepada benda tu asalnya benda yang dah diketahui, tapi mereka buat salah satu daripada benda-benda yang diketahui. So boleh juga dikatakan another side of makrifah tetapi dalam form of nakirah disebabkan ada min pada kalimah sebelum daripada kalimah su. Tapi tak apa, alhamdulillah Hazmi pun dah perbetulkan. Su kalau ikutkan dalam ayat ni dia nakirah, bukannya ma'rifah. Sesuatu yang umum lah. So apa-apa keburukan saja, jangan kita spesifik kepada yang ni je jijik, zina je adalah benda yang jijik. Tak, tetapi apa-apa dosa itu adalah jijik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan daripada mata Allah saja, tapi dia juga di pandangan mata manusia bila tiba waktu Allah tunjukkan kebenaran. So jauhilah benda-benda yang telah dimurkai dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-puan sekalian. Baik, saya rasa cukup sekadar tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, rasanya kali ni pengurusan masa lebih cemerlang dan kita tidak terlalu lama, dan hopefully tuan-puan sekalian 1 hour lebih kurang dalam 1 jam 10 minit lebih kurang kita bersiaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah tuan-puan sekalian, she pun boleh. See you tomorrow. Jumpa tuan-puan sekalian esok untuk episod yang keempat, dan saya sangat hargai tuan-puan sekalian yang telah tinggalkan jejak, komen, share tuan-puan sekalian. Terima kasih banyak, dan saya harapkan tuan-puan sekalian konsisten with us, konsisten dengan kami sehingga ke akhirnya, sebab kami juga sangat bersemangat dan sangat bermotivasi sebenarnya bila tuan-puan sekalian boleh stay tune bersama-sama dengan kami lah. Tuan-puan sekalian, jadi terima kasih atas sokongan tuan-puan sekalian. Doakan kami supaya dapat habiskan 200 ayat dalam surah Ali Imran ini sehingga ke akhirnya, dan doakan juga kita semua dapat konsisten dengan misi ini, insya-Allah. Ala wasalam tuan-puan sekalian, saya tidaklah kata tuan-puan sekalian hanya sekadar join di sini dan wajib di sini saja. Always be free untuk nak join mana-mana kelas tuan-puan sekalian ataupun mana-mana inisiatif, sebab this month kami Tadabbur Center, kenapa kami masuk untuk buat aktiviti ini, sebab kami rasa bertanggungjawab dan rasa terpanggil untuk nak memeriahkan saja lagi. Bukan kami buat ni sebab kami rasa macam tak ada orang buat, tapi kami cuba masuk untuk memeriahkan. Sesuailah Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sesuailah Ramadan ini sebagai bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya. So dia punya interaction, dia punya celebration ataupun dia punya kemeriahan itu perlu dimeriah-meriahkan lagi, insya-Allah. Terima kasih semua. Saya doakan semua yang berusaha buat inisiatif itu diberkati oleh Allah dan kita semua mendapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Tamat untuk episod 3, jumpa episod 4 pada esok hari, insya-Allah. Tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanallah. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi semua.